Tapi bila dah kena masuk chest tube satu hari tu, itu yang saya sakit tu. Saya merana macam rasa nak mati lah saya rasa. Memang sakit gila. Kawan-kawan kena tebuk, lepas tu tengok video-video yang kena tebuk dada, dia rasa macam nak berhenti kan, tapi tak berhenti lagi. Tapi bila dah kena tu, apa perasaan Khairul? Bila dah kena tu, saya rasa macam fobia. Saya dah tak nak isap dah. Misal lah. Dia tebuk tu okey. Tapi bila dah kena masuk chest tube satu hari tu, itu yang saya sakit tu. Saya merana macam rasa nak mati lah saya rasa. Oh, time tu memang sakit gila. Memang sakit gila. Time tu dekat buat kecemasan dekat Sungai Buloh. Kali ketiga tebuk tu kan. Time tu mak saya lah jaga satu hari, satu malam. Berapa lama chest tube tu dekat dalam? Satu hari. Sepatutnya 2 hari doktor cakap. Tapi saya punya ni, dia bagikanlah saya 1 hari je lah. Sebab lepas ni makan ubat. Itulah. So banyak lah yang cecair keluar tu. Banyak cecair keluar. Lepas tu masa dekat dalam chest tube tu, 1 hari tu, yang keluarnya darah kotor. Masa operation tu, cecair keluar kan, warna kuning kan, kuning orenan. Ini darah kotor keluar. Adalah kesan efek itu. Dia nak bersihkan balik paru-paru saya.